Cantiknya design e-bike ni. Kenderaan yang tak perlu pakai minyak, tak perlu rotek. Sesuai untuk jalan yang dekat-dekat je. Nak pergi surau, nak pergi masjid. Inilah dia. Paling sesuai tau e-bike ni. Woohoo. Amir dekat sikit, kita nak tunjuk apa yang special yang ada dekat e-bike kita ni. Korang tengok kat sini, dia ada digital meter. Sangat cantik tau. Ada indicator bateri lagi kat tepi ni. Lepas tu dia ada signal kiri dan kanan. Ada horn, ada lampu, dan akhir sekali dia ada adjustable speed. Korang ikut kesesuaian lah, nak laju ke nak slow. Korang tengok ni, kita punya e-bike ni ada alarm lagi. Dia ada safety lah orang kata. So macam mana korang dapatkan kita punya e-bike yang comel loteng ni? Korang boleh datang ke kedai kita. Kita tinggal 2 warna yang available, iaitu warna hijau putih dengan warna biru. So tunggu apa lagi? Datang je.